Apakah saiz emas yang patut anda pilih? Gold bar atau dinar? Kecil atau besar? Jika anda ada persoalan seperti ini, anda boleh tonton video ini sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Pertama sekali, anda perlu faham konsep pertulinan emas. Emas yang paling baik untuk dijadikan simpanan ialah emas yang paling tulen, iaitu emas 999 atau 24 karat. Emas yang keturunannya lebih rendah, harga lebih murah tetapi keuntungan tidak setinggi emas 999. Kedua, emas apabila dijual semula, ia hanya dinilai dari berat dan keturunan saja. Emas ini boleh datang dalam berbagai bentuk seperti dinar dan gold bar. Antara emas-emas ini, walaupun emas berketurunan yang sama, perbezaannya hanya dari sudut desain. Ketiga, anda perlu tahu 5 kriteria penting memilih emas pelaburan terbaik. Dari buku wang emas tulisan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, beliau kongsikan kriteria ini. Anda dapat menentukan sejauh mana anda dapat menjana keuntungan yang maksimum dari harga emas tersebut. Itu harga rendah per gram, spread value yang nipis, stok emas yang tiada terhad, cawangan jual beli yang banyak serta syarat jual balik yang tidak cerewet. Keempat, letakkan matlamat apabila anda menyimpan emas. Dengan matlamat, anda bukan saja dapat tentukan saiz emas yang sesuai, anda juga tahu bila waktu yang sesuai untuk menjual emas anda. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh klik link profil, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.